Hari ni aku nak bagi hadiah dekat Imran sebab hari tu dia SPM, dia dapat 4A, 5B, tak ada C, tak ada D. Power. Hari tu pun aku tak bagi apa-apa lagi. So ni kita nak bagi dia. Tak buka lagi ni. Jom. Nah, hadiah. Ni. SPM. Ya. Tanya. Ui. Contoh muka dia. Sebelum buka hadiah, nak kena pakai tu dulu. Apa? Kalau dia nak jadi cosplay. Nak cosplay lain bukan Ada. ni. Tak apa. Kena pakai je. Ni untuk apa muka ni? Ha? Untuk apa? Cosplay Michelle. Ha? Ada apa event? Tak ada. Ui, Photoshoot. cantik. Ini uban ni guys. Uban ni. Aduh. Kita betul lagi. Ya, okey, nah. Nah ni kayo. Ni sempena. ni? Tak ada C, tak ada D. Tak ada sini. Bojo membuka hadiahnya. Oh. Hey. Ya pak, daripada Kofly. Macam nama tu. Korang tengok ni. Macam apalah tu. Boleh buat konten ni apa? Aduh, macam-macam lah ni. Ya, jom unboxing. Yang earbud lama tu masih pakai? Ke tak pakai? Yang dulu daripada rosak Shad juga. sebelah. Oh, rosak juga. Wow. Power earbud dia. Jenama eh. Nah. Tak pandang nama Chord 5. Try lah tu. Jenama lah tu. Semua benda ada jenama. Umi pun terkejut. Ha? Terima kasih. Sama. Okay. Belajar elok. Okay. Semoga dapat bidang yang diminati. Rasanya. Apa ni? Tengok. Harry Potter.